Walik, kenalkan. Mia, Dewi, Syira, Amira, Seri, Lia. Alhamdulillah, Allah hantar anak-anak Walid ke tempat yang membolehkan anak-anak Walid belajar mengenal diri sekaligus mengenal Allah. Anak-anak semua ni dipilih Allah. Hidayah itu mahal harganya, tidak boleh dibeli dengan duit ataupun harta. Hidayah itu adalah hadiah dari Allah pada kita. Tapi Walik, Allah terima ke orang macam kami ni? Allah tu Maha Pengasih dan Penyayang. Selagi kita nakkan Allah dengan tulus dari hati dan dengan pengorbanan menuju kepadanya, Allah akan bukakan pintu untuk kita seluas-luasnya. Buka nikah semua. Tidak ada lagi batas di antara anak-anak Walid dengan Walid. Di sini, Walid adalah guru, ayah, sahabat, dan orang yang paling rapat dengan anak-anak Walid tanpa ada batas walau sebesar sebatang jarum pun. Cantik sungguh anak-anak Walid. Pastinya Allah jadikan anak-anak Walid bukan saja cantik dari paras rupa, tetapi juga akhlaknya. Sebentar lagi Walid nak dengar seorang demi seorang bermuhasabah diri pada Walid tanpa melindung apa-apa. Kerana Walid perlu tahu, perlu kenal anak-anak Walid untuk membantu anak-anak Walid menjadi kekasih Allah dan Rasulullah. Walik.
kita ni akan jadi besar. Tan Sri dah wakafkan dan insyaAllah dapat dijemahkan jadi negeri besar. Berapa juta tempat tu abang? Bayangkan luas kawasan dia. Juta juga lah. Kaya betul Tan Sri tu. Orang kaya banyak dosa, nak kumpul pahala. Itu je dia ada selain sedekah. Agama tak seberapa sangat. Tapi itulah. Dah rezeki jiat rumah. Tapi kalau nak bersedekah ni, kita tak kisah pun kalau kaya ke, miskin ke, banyak dosa ke, banyak pahala. Innamal a'malu binniyat. Apa-apa niat. Allah ni tak pandang kalau orang tu nak buat kebaikan. Siapa pun dia. Mia dah terbiasa balik. Daripada umurnya 14 tahun lagi Mia dah terbiasa dah buat semua tu. Mia cuba. Tapi Mia rasa lain kalau Mia tak dapat. Mia tak boleh kalau Mia tak ada lelaki. Tak apa. Setiap manusia pasti ada buat kesilapan. Kalau Mia nak berubah, Alhamdulillah. Pasti ada jalan dia. Allah sentiasa terima taubat hamba-Nya. Walid, Mia memang nak berubah. Tapi apa? Pandang Walid. Mia kena anggap yang Walid ni ayah Mia. Jangan malu. Mia boleh kongsi apa aja dengan Walid. Sebab Mia datang sini nak berubah. Kan? Mia jangan takut. Apa yang Mia cakap dengan Walid ni, antara Mia dengan Walid saja. Orang lain tak akan tahu. Dan Walid akan simpan rahsia ni. Ya, tak boleh kalau Mia tak ada lelaki. Tiap masalah ada jalan penyelesaiannya. Mia ada Walid. Dan Walid akan tolong Mia. Apa Walid rasa kalau dia tahu apa yang kau lakukan? Kau dah langgar perintah dia. Aku ada hak untuk ambil tahu hal suami aku. Kau hanya berhak ambil tahu bila Walid berada di dalam rumah. Keluar saja Walid dari rumah, dia bukan lagi hak kau. Walid wali Allah yang menjadi milik umat Muhammad. Tapi apa yang Walid lakukan itu telah melanggar perintah. Jangan sesekali persoalkan apa yang Walid lakukan. Aku isteri dia juga. Kalau kau rasa kau seorang isteri, maka taat dengan dia. Jangan jadi isteri derhaka. Apakah kau meletakkan sifat cemburu seorang isteri itu derhaka? Rabiatul, sudah-sudahlah mencari salah orang hanya untuk membenarkan satu kesalahan. Mungkin Allah dah aturkan macam tu. Nanti akan datang adalah yang menggantikan tempat Roska tu. Masya Allah.
Robi. Dah terlalu ramai orang kat luar tu bercakap pasal jihad Umar. Lagi banyak bercakap buruk dari baiknya. Tak ada yang pelik. Di akhir zaman ni orang nak cakap macam-macam. Cakap buruk, jatuhkan agama. Lagi-lagi nak mengaitkan mursyid-mursyid negara kita ni. Ini fitnah akhir zaman. Dajjal dah keluar. Betul, fitnah. Dan salah satu fitnah dia adalah terlalu ramai orang melanggar syariat-syariat Islam dengan cara menjual agama dan akhirat demi untuk kepentingan kuasa dan harta dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan menjelang kiamat nanti, di masa-masa di mana kebodohan diturunkan dan ilmu diangkat serta banyak terjadi al-haraj. Akhir zaman ini Allah akan utuskan seseorang untuk memperbaharuikan agamanya. Dan akan muncul panji-panji hitam dari arah timur. Lalu mereka memerangi kaum dalam satu peperangan yang belum mereka pernah alami sebelum ini. Dan Rasulullah SAW sabda, jika kamu melihat perkara itu, maka berbaiatlah. Kerana itu adalah khalifah Allah. Dan kamu tahu siapa khalifah itu? Al-Mahdi. Siapa Al-Mahdi? Walid. Walid itulah Imam Al-Mahdi. Jadi berbaiatlah dengan dia. Pergi baiat dengan dia. Minum air kaki untuk dapatkan barakah. Budak-budak berebut makanan. Doa-doa menyanjung wali. Ni apa yang aku nampak. Tapi belum tentu ibu nampak. Macam mana aku nak bagi ibu nampak semua kesesatan yang berlaku dalam Cik Umar ni? Macam mana aku nak cakap kat ibu yang Walid ni memang sesat? Mimpi saya, Walid. Wajah Rasulullah nampak tegas. Macam dia nak tengok sampai kita jadi besar, Walid. Sudah tentu. Ini juga perjuangan baginda untuk ummah akhir zaman. Rasulullah juga berpesan pada Walid supaya mengukuhkan kepimpinan Walid dengan melantik jemaah yang Walid yakin dan mampu untuk sambung perjuangan Walid. Walid belum lagi nak besar, Habib. Maksud saya, Walid, Walid mampu memimpin jemaah supaya jadi seperti pemimpin seperti Walid macam negeri-negeri yang lain. Supaya kita bimbing ramai lagi untuk menjadi seperti Hafizah, Rabiatu. Kita kekurangan pemimpin Muslim. Sabar Masyarah. Sabar. Aku tak nak Masyarah. Sabar Masyarah. Masyarah, sabar. Sabar Masyarah, sabar. Aku tak nak duduk belakang ni. Bukan macam ni caranya. Aku tak nak. Orang tua ni layan aku macam binatang. Aku tak nak duduk dalam belakang ni. Kita mesti jumpa Walid dulu. Aku tak nak. Aku nak keluar. Istighfar. Istighfar
Sarah. Dah, lepaskan dia. Tolong keluarkan aku dari sini. Aku tak nak duduk dengan orang tua tu. Dia layan aku macam binatang. Aku tak nak duduk dalam neraka ni. Ayah. Ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Are you okay? Ayah okey? InsyaAllah okey. Ibu? Macam mana dia? Ayah masih sayangkan ibu kan? Sekarang ni Baiduri tengah usahakan. Baiduri janji dengan ayah, Baiduri cuba bagi ibu sedar yang sekarang ni ibu bersama dengan guru yang salah. Ayah pun tak sangka yang ibu lebih utamakan cik rumah tu daripada keluarga kita sendiri. Ayah sabar sikit je lagi. Baiduri percaya ibu akan sedar. Dan Baiduri akan pastikan ibu sendiri yang akan tinggalkan cik rumah tu. Ayah masih boleh terima balik. Ibu balik tapi dengan satu syarat je. Ibu kena betul-betul tinggalkan je rumah dan betulkan berakidah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Ar-Rasul dan pemimpin daripada kalangan kamu. Dan jika kamu berselisih di dalam satu perkara, maka kembalikannya kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Surah An-Nisa ayat 59. Jadi jelaslah di dalam ayat Al-Quran ini menyatakan bahawasanya kewajipan kita untuk mentaati pemimpin selagi pemimpin itu tidak melanggar hukum syarak dan selagi pemimpin itu tidak mengarahkan kita untuk melakukan perkara-perkara maksiat. Dan jelaslah juga mentaati pemimpin ini ada al-haq kerana ia termaktub di dalam ayat Al-Quran. Eloknya lah. Kan? Sejuk. Kalau dia suami aku kan, tak keluar rumah setahun. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga ada menyatakan, tiada Islam tanpa jemaah, tiada jemaah tanpa kepimpinan, tiada kepimpinan tanpa ketaatan. Alhamdulillah. Alhamdulillah Baiduri. Allah dah buka hati saya untuk berkhidmat dekat sini. Bukan semua orang terpilih oleh Allah untuk berada di sini. Ramai yang datang tapi hati mereka masih belum terbuka. InsyaAllah permintaan Baiduri itu nanti Umi sampaikan pada Wali. Cuma satu Umi nak tanya. Hikmat yang macam mana yang Baiduri nak berikan dekat sini? Apa-apa saja. Saya sanggup.
Saya dan mak saya juga berhasrat untuk tinggal di dalam jihad ummah ini supaya kami dapat lebih memahami tentang perjuangan jihad ummah dan sama-sama dapat membantu dakwah jihad ummah, insya-Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Itulah sebabnya Walid seronok bila dengar Hambali nak balik. Di sini kita kekurangan pejuang-pejuang muda yang cukup ilmu untuk berjuang di dalam jihad ummah yang berpotensi menjadi pemimpin Islam. Walid perlukan pelapis di dalam jihad ummah ini. Ilmu saya tak seberapa. Cuma insya-Allah saya akan buat yang terbaik. Lagipun Nabi dah berpesan pada saya supaya mulakan semuanya di sini. Sebelum ini jemaah-jemaah remaja dijaga oleh Umi Habibah. Tapi sekarang dia dah tak ada. Dia dah ke Labuan. Tempat tu dah kosong. Walid risau anak-anak muda tu kalau tak ada ketua. Boleh saya tahu apakah masalah utama di sini, Walid? Adab. Itu yang perlu dibetulkan dulu. Assalamualaikum, Walid. Waalaikumsalam. Baik Hambali, itulah saja yang Walid nak pesan kepada Hambali. Kalau ada apa-apa yang Hambali tak faham, Hambali boleh rujuk pada Abi. Ya? Terima kasih, Walid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Assalamualaikum, Walid. Waalaikumsalam. Tak haram kalau anak dengan ayah. Duduk. Akhirnya datang juga seorang Sikandi untuk bersama-sama Walid berjuang di dalam jihad ummah ini. Selama ini, umi-umi ini saja yang berjuang. Kali ini Allah menghantarkan seorang Sikandi baru untuk berjuang bersama Umi. Cuma itulah, Walid. Rumah saya agak jauh. Jadi susah untuk saya nak ulang alik. Boleh ke kalau saya nak tinggal dalam pondok ni awal-awal ni? Saya pun nak kena memahami juga tentang perjuangan jihad ummah. Supaya senang saya nak bantu nanti. Dia alu-alukan. Baiduri anggaplah jihad ummah ini seperti Baiduri yang punya.
supaya Baiduri selesa untuk berjuang sama-sama. Boleh ke kalau saya nak bawa mak saya sekali tinggal dekat sini, Walid? Kenapa tak boleh? Mak Baiduri tu jemaah Walid. Alhamdulillah. Terima kasih, Walid. Saya nak mak saya tenang duduk dalam ni sebab mak saya baru lepas bercerai. Umi Hafizah akan uruskan semuanya. Jangan risau. Allah akan permudahkan kalau niat kita baik untuk ummah kerana Allah dan Rasul. Terima kasih, Walid. Abi, pandangan mata kalau tak berlandaskan iman dan takwa, umpama racun yang menjalar dalam badan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah kering ke perigi ni? Tak adalah. Kat sini kita memang hari-hari akan isikan mandian Walid dengan Umi Rabiah. Isi air mandian Walid? Ya. Untuk apa? Masya Allah. Tak tahu ke? Kat sini hari-hari jemaah akan minum untuk dapatkan berkat Walid. Air suci ini ibarat perigi Al-Kausar. Sebab kita panggil perigi ni perigi Al-Kausar. Astaghfirullahalazim. Perigi Al-Kausar. Ya. Air perigi ni bercantum dengan perigi Al-Kautar. Walid kata air ni suci, air syurga. Kunci semua ada pada Amirul Walid. Bulan depan, diorang akan dapat CF. Tapi tak tentu lagi. Sebab agreement belum siap. Kalau rezeki kita cepatlah. Kalau lambat tu, adalah sebab kenapa Allah lambatkan. Walid. Assalamualaikum, Walid. Waalaikumsalam. Walid janji hari ni Walid ada kelas kan dengan kita orang? Walid tak baik tau Walid lupa janji. Allahu Akbar. Semangat betul budak-budak ni nak belajar. Sementara budak-budak ni masih semangat. Dengan kelebihan mujizat yang ada pada Walid, mudah-mudahan dipercepatkan lagi budak-budak ni berubah. Amin. Amin. Tak apa. Awak jalan dulu. Saya singgah sekejap. Sekarang merajuk pula. Baik, Walid. Baiklah. Walid, naiklah dulu. Naiklah, Walid. Walid. Walid dah lupa kita orang ke? Mana Walid boleh lupa anak-anak kesayangan Walid ni. Walid kata nak bagi kita orang doa tu. Doa apa ya? Tak ingat pula. Walid. Mia kan? Mia nak doa supaya Mia dapat kawan. Tak doa. Si Taci.
Tengoklah tu. Tak ada adab langsung panggil Walid macam tu. Diorang tu bosia lah. Ya ke? Sebab itulah Umi asingan kita daripada diorang. Kau tak tahu ke? Patutlah mengelati selain macam je kalau nampak lelaki. Yang aku geramnya tu, wah bukan main lagi dengan Walid. Manja lagi tau. Walid tu sayang dengan diorang. Sebab tu siap buat kelas khas bersama dengan Walid. Macam kita ni, tak dapat pun. Sebab itulah perangai Mia macam puteri jerai. Dewi, Walid? Dewi pun ada dampingan puteri. Kalau Walid tengok sifat Dewi ni, nampak lembut tapi tegas. Macam Cik Siti Wang Kembang. Alah, tapi dia bukan puteri, Walid. Jangan salah faham. Memang dia bukan puteri. Tapi dia seorang raja wanita yang memerintah Kelantan pada abad awal ke-17. Walid tahu semua pasal puteri ya, Walid? Sebab Walid raja segala puteri kan, Walid? Saya, Walid. 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 Cepatlah jawab. Tapi dengan Syirah melu. Ketua Dayang. Melu? Izinkan saya untuk betulkan sedikit kata-kata awak pada para jemaah tadi. Dalam Islam, Allah meninggikan martabat perempuan sehingga Allah memberi tawaran istimewa kepada perempuan. Perempuan boleh masuk syurga hanya dengan 4 syarat. Pertama, menjaga solat, puasa, menjaga maruah dan juga taat kepada suami, kan? Jadi jalan menuju kepada Allah satu saja, iman dan juga takwa. Dan Allah dah janji, keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah kebebasan daripada memperhambakan diri kepada hawa nafsu kepada sesama manusia. Ketakwaan itu adalah melakukan segala perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangannya. Tidak ada kan syarat untuk perempuan masuk syurga dengan mentaati seorang mursyid yang belum pasti pun kemursyidannya. Betul kan? Abang Ali tak berapa setuju dengan sistem kahwin paksa. Jangan sombong dengan ilmu yang kamu ada tu, Hambali. Tercerai kepada suaminya tanpa alasan, maka aroma syurga diharamkan baginya. Jangan ketawa, Pumat. Masih tengok kau, Walid!